Ramai orang yang berduit rasa bila duit dalam bank banyak, hidup pun selamat. Padahal, kaya dan selamat adalah dua perkara yang berbeza. Duit dalam bank boleh dibekukan, nilai ringgit boleh jatuh, inflasi pula boleh makan daya beli tanpa kita sedar. Itu sebabnya golongan kaya yang bijak, yang dah faham permainan keuangan sebenar, dia akan asingkan sebahagian kekayaan kepada aset yang tidak bergantung pada sistem keuangan. Aset itu ialah emas fizikal. Emas tidak perlukan tanda tangan sesiapa, tak perlukan kelulusan bank. Tidak ada jaminan kerajaan untuk hilang nilainya. Ia berdiri dengan sendiri sejak ribuan tahun yang dulu. Kalau anda sudah bekerja keras, bina kekayaan, jangan biarkan ia bergantung pada satu tiang sahaja. Diversifykan kepada emas, kerana kaya tidak menjamin selamat. Saya Yan Yusof, follow untuk simpan emas di Public Gold.